Pada pagi 6 Disember 1917, berlakunya satu kemalangan di mana kapal SS Mont Blanc bertembung dengan kapal SS Emu. Kapal SS Mont Blanc, kepunyaan Perancis, bawa muatan yang sangat berbahaya iaitu 2,300 tan asid picric, 200 tan TNT, 35 tan aviation petrol dan 10 tan nitrobenzin, bahan yang digunakan untuk menghasilkan TNT. Kapal SS Emu, kepunyaan Norway pula, tak ada bawa muatan dan tengah on the way nak keluar dari pelabuhan. Dalam pukul 8.45 pagi, dua-dua kapal ni lalu dekat Narrows, satu laluan sempit yang sambungkan pelabuhan Halifax dengan lautan. Nak dijadikan cerita, berlakunya salah faham dalam isyarat komunikasi dan pergerakan kapal yang menyebabkan dua-dua kapal ni bertembung. Disebabkan pertembungan tu, terjadi pula kebakaran dekat atas kapal Mont Blanc. Bila dah terbakar tu, semua anak kapal Mont Blanc ni terus terjun kapal dan lari naik ke darat. Masalahnya, diorang tak bagi tahu orang ramai dekat pelabuhan tu apa yang ada dekat dalam kapal tu. Lepas kapal tu dah terbakar dalam 20 minit, pada jam 9.04 pagi, kapal Mont Blanc pun meletup dengan shockwave yang dah menghancurkan bangunan dalam radius 2 km persegi, dan disebabkan gelombang letupan tu terjadinya tsunami setinggi 18 meter yang dah langgar bandar Halifax dengan Dartmouth. Masa letupan tu berlaku, terus terbentuk asap bentuk cendawan dekat langit, serpihan besi berterbangan dan kebakaran besar dekat mana-mana tempat. Letupan kapal Mont Blanc ni dah menyebabkan 1,500 bangunan musnah sepenuhnya, termasuk rumah, pejabat, kilang, gereja dan stesen kereta api. 12,000 bangunan yang lain mengalami kerosakan. Berdasarkan laporan, bahagian utara Halifax tu dah kira musnah sepenuhnya. Kapal-kapal yang ada dekat pelabuhan tu pun semua dah karam. Peristiwa ni dah mengorbankan 1,600 orang, termasuk kanak-kanak yang tengah jalan kaki balik sekolah. Bilik mayat Halifax merekodkan 1,631 kematian atau kehilangan, di mana 1/3 mangsa berumur bawah 15 tahun. Namun, kajian baru yang dilakukan pada tahun 2004 telah mengesahkan bahawa angka korban sebenar ialah 1,946 orang. 9,000 orang lagi cedera parah, termasuk beratus orang jadi buta atau separa buta sebab terkena serpihan kaca dan serpihan besi yang terbang masa letupan tu berlaku. Hospital sementara telah didirikan dan masyarakat setempat bagi mangsa-mangsa ni tumpang rumah diorang untuk sementara waktu. Cuma yang memburukkan keadaan, sehari lepas kejadian ni berlaku, Saji turun dekat Halifax. Lagi le susah diorang nak jalankan operasi menyelamat dan merawat mangsa yang cedera.